Ada orang cakap Meskom ni kos bocah, tak ada masa depan. Betul ke? Kalau tengok balik, demand kerja untuk graduate daripada Meskom ni agak besar juga. Ada corporate com, digital marketing, broadcasting. Gaji permulaan pun not bad, 2,400 sampai 3,500. Ada sesetengah je yang tak pandai tunjukkan diri. Kos Meskom tapi introvert. Untuk Meskom, fresh grad, kereta sport apa yang sesuai untuk korang? Kalau tanya saya, kereta sport car yang paling sesuai untuk fresh grad, Proton Saga. Boleh ke budak Meskom maintain Proton Saga? Berapa income yang selesa nak kena ada? Jom kita breakdown. Model baru Saga 1.3 standard yang paling murah. Auto lah, harga bermula RM38,800. Deposit 10%, lebih kurang RM3,880. Road tax RM70, insurans RM1,256. Total upfront untuk Saga ni adalah RM5,206. Kalau financing kira untuk 9 tahun, sebulan dalam RM402, setahun RM4,824. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM1,256, road tax RM70, servis RM550, wear and tear boleh preparekan RM300. Total up yearly expenses untuk Saga ni adalah RM2,176. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses bersamaan dengan RM7,000 setahun. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Di sebulan kena prepare RM582. Untuk fresh grad nak beli kereta sport ni, berapa income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% sahaja daripada income. Sebulan income kena ada RM1,943. Katalah nak gunakan 20% sahaja daripada income. Sebulan income kena ada RM2,916. Memang ngam sangatlah untuk fresh grad. Apalah baru grad nak cari kereta sport. Yang lagi menarik, Saga ni ada special promo untuk fresh grad. Khas daripada Proton dan juga Puncak Merak. Berhenti 5 tahun. Labor fee servis percuma sebanyak 3 kali. Alternate 3 bulan installment percuma. Road tax untuk setahun pun free. Ada lagi extra rebate RM1,000 daripada Proton. Memang serius jimat kalau adik-adik fresh grad daripada Meskom yang bukan bocah nak beli kereta. Jemput ke showroom Proton Puncak Merak. Dekat sini servis dia memang TikTok. Ada kopi percuma, nasi lemak pun dipreparekan. Tak payah pening kalau datang awal pagi, breakfast dah tersedia. Bila pun boleh tahan friendly juga. Kalau adik-adik duduk sekitar radius 5 km, time nak servis kereta boleh arrange pick up daripada rumah. Kalau adik-adik Meskom nak beli kereta, tunggu apa lagi? Nak tahu lebih detail ataupun nak test drive sport car Proton Saga ni, jemput datang ke showroom Puncak Merak.